Okey, hari ni aku nak bawa korang tengok satu model kereta daripada Mercedes yang baru saja sampai. Nak tahu kereta apa? Okey, jom. Ini dia, Mercedes GLE 53. Okey, ni spek tahun 2023. Warna Nardo Grey. Kereta ni memang besar guys. Okey, memang besar. Kalau korang nak bandingkan dengan kereta BMW 118 kat belakang ni, tengok. Dia punya tinggi ni, tak silap aku, dalam 1.7 meter. Kalau ikut meter lah. Dan dia punya panjang kereta ni hampir 5 meter. Ataupun kalau nak actual 4.96 meter. Okey, dan dia punya lebar dia punya kereta ni dalam 2.02 meter. Dekat 2 meter lah. Okey. Jadi kereta ni memang besar. Berat kereta ni saja dah 2.3 tan. Okey. Kereta ni sebenarnya dia dalam segmen D. Okey. Dalam standard Malaysia, GLE 53 Coupe ni sebenarnya dikategorikan sebagai D segmen premium. Okey, dia punya level ni satu level atas daripada C class. Dan dia standing juga dengan X6, Porsche Cayenne, Audi A8 dan okey, untuk full tank kereta ni okey dalam 85 liter. Okey. Kalau 85 liter ni kita buat anggaran dalam 870 kilometer dia boleh pergi sekali full tank kalau korang isi. Okey, kita nak buka dia punya bahagian engine bay . Belanja korang sekali bahagian engine bay. Alright, dia punya logo. Korang boleh baca lah apa benda ayat dia ni. Saya nak sebut takut nanti terbelit-belit. Okey, ini dia guys. Dia punya bahagian engine bay. Okey. Kereta ni baru dia habis start sebenarnya. Alright, sedikit sebanyak dia punya info mengenai engine dia. Menggunakan enjin 3.0 liter inline 6 turbo plus EQ boost. Dia jenis kategori mild hybrid 48 volt. Dia punya output boleh pergi 435 brake horsepower dengan 520 Nm of torque. Kalau dia masuk sekali dengan EQ boost, dia boleh tambah lagi 22 brake horsepower dengan 250 Nm of torque untuk instant torque. Dan dia menggunakan transmission AMG Speed Shift TCT 9G. Apa dia? Nanti aku akan sertakan dalam description tu. Okey, dan dia menggunakan AMG 4MATIC all wheel drive. Kalau kita tengok dekat interior dia okey. Dia bagi korang Burmester surround sound system, audio premium 13 speaker dalam kereta ni. Memang cukup rasa macam dalam wayang. Okey. Lepas tu dia ada panoramic roof. Panoramic roof ni korang boleh tengok daripada atas ni. Okey. Ni cermin dia. Ada panoramic roof. Dan dia belanja sekali carbon package interior. Okey, carbon package interior ni korang boleh nampak. Carbon package interior. Sini ada carbon package. Dan kat tengah-tengah ni ada carbon package lagi. Lepas tu ada head up display dekat bahagian atas ni. Okey, ini head up display ataupun nama pendek dia HUD. Kemudian kereta ni disiap ada lagi 360 surround camera. Maksudnya ada function camera 360 lah. And then yang lain-lain tu macam AMG Dynamic Select, MBUX infotainment dan luxury AMG seat. Ni luxury AMG seat yang korang akan dapat dalam Mercedes GLE 53. Okey, kalau korang tengok dia punya seat ni bukan dia seat full leather. Dekat belah sini dia bagi korang Alcantara punya fabric kat sini. Sini leather, Alcantara. Jadi memang premium spec . Dan
untuk dia punya steering pula, dia datang dengan flap bottom dengan logo AMG kat sini. Yang ini Alcantara. Okay. Dia bagi korang punya pemanduan ni lebih grip lah sebenarnya. Dan macam yang aku explain tadi, function ambient light, lepas tu carbon package dan lain-lain, semua ada dalam ni. Kalau korang duduk dalam kereta ni pun boleh tahan best juga sebenarnya. Okay. Kalau korang tengok okay. Ada ruang ni. Bos-bos nampak aku je pakai slipper kat bawah ni. Okay, yang best kereta ni, kalau korang tengok korang tak perlu pun nak tutup pintu ni kuat-kuat. Sebab dia ada vacuum punya function. Jadi korang tutup pintu slow macam ni pun padu tak padu guys. Kita pergi dekat seat belakang lah. Kita tengok. Okay. Boleh melujur kaki kau sampai bawah seat driver. Lepas tu ada aircon vent lagi kat sini. Kat tengah ni pun ada. Siap korang boleh kawal lagi temperature semua sini. Lepas tu ada reading light kat atas ni. Speaker. Macam aku cakap tadi, ada 13 premium speaker dalam kereta ni. Lepas tu ada seat heater, carbon package. Okay, dia punya finishing memang baik guys. Okay. Kat luar tu hujan. Okay. Kat pintu belakang pun sama, bukan kat pintu depan je. Kat pintu belakang pun kalau korang tutup dengan slow. Jangan slow sangat, teruk sangat tu. Okay, dia ada vacuum punya function. Dan kalau korang nak buka dia punya fuel tank, tekan je. Kereta-kereta konti mostly dia memang function macam ni. Tak ada nak kena tarik dekat bahagian seat. Dia korang tekan je. Tekan dia dah terus buka. Okey. Kita tengok dekat bahagian belakang dia pula. Design lampu dia memang gempak. Sesuai lah untuk model yang premium ni. Okey, ni dia punya emblem GLE53 dengan logo AMG. Macam mana nak buka bonet belakang ni? Relax, jangan tarik-tarik sebab dia ada function power boot. Okay, korang boleh tengok sendiri size boot dia memang besar lah sebenarnya. Kalau korang nak bawa barang macam luggage besar-besar ke pun boleh. Okay, jadi kalau korang tutup macam biasa, tekan je button ni. Baik guys, sesuai lah kereta ni dengan harga dia. Untuk bahagian depan dia, macam korang tengok, yang ni ada banyak nama sebenarnya. Ada orang panggil inline lah apa benda, tapi aku suka panggil dia GT Grill. Okay, so untuk GLE53 ni memang keluar daripada kilang, design dia memang macam ni. Okay, korang boleh nampak dia logo AMG. Lepas tu korang boleh tengok dia punya lampu ni. Dia punya lampu memang whole another level. Okay, kalau korang tengok daripada jauh, ini dia punya finishing je. Smart tak smart guys. Dan dia punya market price dalam 690 ke 700,000. Tengok pada jenis spek, jenis tahun, grade berapa, mileage berapa. Tapi dia punya harga buka pun nak dekat 690,000. Okay, kereta ni dia tak ada banyak dalam market sebenarnya. Dia hanya bawa sikit-sikit je. Dan kebetulan pula showroom kita dekat Bangi ni dia bawa lebih kurang 4 unit GLE53. Salah satu je adalah model tahun 2023. Okey, kita juga ada model-model kereta lain selain daripada GLE53 ni. Okey, macam yang ini kita ada Lexus RX series. Okey, RX 300 ke RX 350. And then kat sebelah tu kita ada Toyota Crown.
Dan kereta yang paling famous yang banyak kita jual, Mercedes A180. Sesuai lah bagi korang yang baru mula nak start, nak mencuba-cuba kereta-kereta Conti. Okay, walaupun banyak lagi option kat luar, tapi ni one of the best car dan banyak juga terjual dekat kita punya showroom. Okay, lepas tu sama juga Lexus RX series. Kemudian kita ada Toyota Defender. Okay, belakang GLE 53 ni kita ada BMW 118i M Sport. Yang ini memang korang kena rasa sendiri lah. Okay, design dia memang cantik, bersih hatchback. Dia punya engine 1500 twin power turbo. Okay, lepas tu yang ini kita ada Honda Civic FL5 Type R. Yang ni mana yang minat kaki kanjur, ni ada supercharger turbo juga. Lepas tu kita ada FK7 dan kat dalam tu macam-macam lagi, MPV, SUV, kau cakap je. Kat sebelah sana pun kita punya showroom juga. Kat sebelah sana pun ada banyak lagi jenis kereta yang kita boleh tunjuk kat korang. Cuma hari ni kita nak tunjuk model kereta GLE 53 ni. Okay, GLE 53. Okay. Aku tak ada kesempatan untuk test drive kereta ni dulu. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan cuba test drive GLE 53 ni. Kita pusing-pusing kat sini. Nanti aku akan explain lah macam mana pemanduan dia. Okay, kalau korang tekan best tak, macam mana nak activate EQ boost. Okay, design dia memang padu. Okay, design dia memang padu. Jadi sampai sini saja. Kalau korang nak datang kat showroom kita orang, korang boleh je datang dekat Bandar Baru Bangi. Okay, ini kita punya nama showroom kita, Sina Auto ECW Motorsport. Okay, kita banyak kereta lagi sebenarnya nak tunjuk kat korang, tapi sampai sini je. So video ni quite random juga. Kita tak ada nak terlalu macam kaku sangat, cerita je. Guys, terima kasih yang mana dah tengok video ni. Okay, jangan lupa tolong support saya, follow saya punya channel di Joy Auto Hub dan juga di Facebook page saya ZK Recon. Okay, so sampai sini saja. Mantap guys, terima kasih banyak. Jangan lupa okay, jangan lupa follow dan subscribe dan share sekali dekat korang punya wall. Okay guys, Assalamualaikum. ZK signing out.